Sebuah hospital dekat US berjaya ubah pilihan pelanggan mereka daripada pilih produk yang tak sihat kepada produk sihat tanpa ceramah, tanpa marah, tanpa poster jaga kesihatan sebelum terlambat. So macam mana mereka buat? Di Cafeteria Massachusetts General Hospital, minuman tak sihat ni memang terang-terang terpampang dekat depan mata. Dan cara hospital nak ubah pelanggan mereka buat pilihan ni adalah dengan cara yang paling basic, iaitu mereka ubah susunan makanan dan minuman mereka dekat kafe. Mereka letakkan ayak dekat dengan makanan. Mereka labelkan produk yang sihat dengan warna yang berbeza dengan produk yang tak sihat. Dan hasil daripada eksperimen yang mereka buat ni sangat-sangat merangsangkan dia punya result. Hasilnya adalah jualan produk yang sihat tu jadi lagi tinggi compare dengan produk tak sihat. Dan based on eksperimen dekat Massachusetts Hospital ni, kita jelas-jelas tunjuk bahawa sebenarnya manusia ni bukan selalu pilih berdasarkan disiplin pun. Kebanyakan kita pilih benda yang paling senang nampak dan paling dekat. Otak kita ni kadang-kadang malas. Cuma kita nak cari jalan pintas. Dan itu adalah rahsia untuk pelanggan pilih kita dengan lagi mudah, iaitu mudahkan kerja mereka.